Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yushrikhu fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Annaka qad ballaghta ar-risalah wa alayta al-amanah wa nasahta al-ummah. Uridu al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Dan carilah pegangan yang banyak untuk negeri akhirat. Dalam masa yang sama dengan kamu lupa bahagian kamu di atas muka bumi. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah sekali-kali kamu melakukan kerosakan. Sesungguhnya mereka yang melakukan kerosakan itu adalah golongan yang dibenci oleh Allah. Surah Al-Qasas ayat 70. Yang saya muliakan penazir masjid Kampung Sumedang, penimam pemilihan dan kuasa takmir masjid, para ulama sahabat Islam, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terutamanya marilah kita manfaatkan kesyukuran kepada Allah pada malam yang mulia hari ini. Kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam program ataupun aktiviti yang telah disusun di antara pihak dan kuasa masjid, suatu majlis yang dimuliakan oleh Allah dan diraikan oleh makhluk yang berada di arasy. Itulah yang dikatakan majlis ta'lim, majlis zikir, majlis yang kita dapat mengambil pelajaran dan aktibar daripada apa yang disebut, apa yang dinyatakan berdasarkan pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah memberi kelapangan kepada kita pada malam ini untuk kita berada di masjid di Dewan Solat ini. Bersama kita meraihkan tahun baru 2017, hari yang pertama pada hari ini. Maka kita rasa azab tahun kita dan kita niat walaupun tahun Masihi, sebab kita dah menggunakan sejak sekian lama tahun Masihi sebagai tahun baru. Jadi tak apalah kita raihkan yang mungkin bermula pada saat ini, pada hari ini kita dapat membuat suatu anjakan perubahan secara totally maksimum bagi mencapai mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab akhir zaman ini terlalu besar ujian dan godaan yang Allah turunkan ke atas umat Islam. Tujuan tidak lain tidak bukan Allah nak melihat siapa dari kalangan mereka itu dia menyewakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amal mereka, yang hebat ibadat mereka di saat dunia dalam keadaan huru-hara, sebagaimana yang Nabi semua al-ibadatu fil harj kahijratin ilaihi aw kama. Nabi kata barang siapa yang melakukan ibadat di waktu manusia melakukan kerosakan kahijratin ilaihi, maka mereka itu dapat pahala serupa orang yang berhijrah bersama dengan aku, kata Rasulullah. Inilah yang kita nak memisahkan daripada mereka yang lesu, yang lalai, dan mereka yang dipenjara oleh dunia yang mencengkam. Artinya mereka tidak bebas, mereka tidak merdeka. Kita mengharapkan kitalah daripada kalangan orang yang merdeka dan dimerdekakan dengan akidah Islamiah Rabbaniyah. Jadi alhamdulillah malam ni pun nampak ramai datang tu. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting dalam hidup ini, bila mana ditanya oleh sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, hadis ni bi amrin a'tasimu bihi ya Rasulullah, bolehkah engkau menceritakan, mengkhabarkan kepada aku sesuatu dengannya aku boleh berpegang dan tidak lagi terungkai, tercabut, terputus dengannya. Seraya menjawab, Nabi kata, Rabbi Allah summa istaqim. Kamu sentiasalah ingat kepada Allah, dan yang keduanya kamu istiqamah, ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi menjamin keselamatan di akhir zaman ni tuan-tuan, sahabat bertanya Nabi sekali lagi dalam hadis yang lain, fa'ausina muwaddi' ya Muhammad ya Rasulullah, bolehkah engkau berikan kepada kami, barangkali inilah nasihat yang terakhir untuk kami, mungkin kami pergi meninggalkan engkau terlebih dahulu, ataupun engkau yang pergi meninggalkan kami terlebih dahulu, maka berikanlah satu wasiat, nasihat, pesanan yang terakhir barangkali untuk kami ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, hendaklah kamu, kata Rasulullah, bitaqwallah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku memberi satu wasiat kepada kamu yang terakhir, ialah hendaklah kamu, usikum bitaqwallah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Hadis yang lain Nabi kata, bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada, tak kira tempat, tak kira waktu. Bertakwalah kamu, kata Nabi, di mana-mana sahaja kamu berada. Iringilah kejahatan yang telah kamu buat itu dengan kebaikan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik, kata Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, asas keselamatan dan perpaduan di akhir zaman adalah takwa. Kalau sekiranya tercabutnya takwa, terpelantingnya takwa daripada dada hati umat Islam, maka muncullah golongan itu digelar sebagai golongan orang-orang yang berpura-pura Islam mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, bermula daripada ayat yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, 11, 12 sampailah ayat yang ke-14. Rujuk balik dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah Allah menceritakan puak-puak siapa mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna
antara mereka berkata, kami sesungguhnya adalah orang yang beriman. Adakah benar iman mereka? Mereka mengaku, wa minan nasi man yaqulu amanna. Manusia ini, kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba nak menipu Allah dan mereka cuba nak menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yash'urun, kata Allah, dalam keadaan mereka tidak sedar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka, kata Allah dalam tafsirnya, penyakit hasad dengki yang telah sedia ada. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit ke atas hati orang munafik. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Dan bagi mereka, kata Allah, azab yang cukup pedih kerana lakazibun, mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang berdusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Pada ayat yang ke-14 Allah kata, orang yang macam ni bila mereka berada di tempat orang yang beriman, mereka kata kami orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka pergi ke tempat hati-hati syaitan, hati-hati iblis, mereka mengaku pula, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan hampa semua. Kami bersama dengan kamu semua. Don't worry, be happy. Sehinggalah Allah mengatakan mereka itu innama nahnu mustahzi'un. Rupa-rupanya mereka olok-olok sahaja apabila berada di dalam golongan orang-orang yang beriman, iman yang sebenar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita malam ni tentang golongan munafik. Malam ni nak cerita khusus tentang munafik. Ayat tadi dah disebut awal lagi dah dalam surah yang kedua, Al-Baqarah. Kita ada satu surah daripada 114 buah surah, dia ada satu surah yang ke-63, juzuk yang ke-28. Yang tu very clear, kata orang Jawa. Itu jelas, exactly. Yang mana Allah menyatakan orang munafik ni macam mana. Surahnya adalah surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sadaqallahul azim. Selalu imam duk baca yang di hujung tu kan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun ila akhir. Ni ayat yang pertama ni. Allah kata apabila orang-orang munafik itu berjumpa bertemu engkau wahai Muhammad, mereka semuanya qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami mengaku wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Dan akulah, kata Tuhan, yang amat mengetahui sebenar-benarnya engkau itulah yang sebenarnya Rasul aku, kata Allah. Dan yang ketiga, kenyataan Tuhan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya kamilah yang menyaksikan. Allah yang menyaksikan bermakna tidak ada sebarang kecacatan dan kelemahan. Penyaksian Allah adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Macam lagu Bisa Bonar tu kan, penyanyi dia, entah bila dapat datuk pun tak tahu. Tiba-tiba semalam Putrajaya
kan, mengundang penyanyi Datuk Hatan. La ilaha illallah. Penyanyi macam tu pun dapat datuk, tuan-tuan. Al-haru wal biru, memang haru biru. Kita lu ceramah sampai England, sampai UK, sampai Sweden, Eropah, tuan-tuan. Pandang pun tidak. Taklah, kita tak ada nak minta apa-apa pun, saja sebutlah, kan. Tapi nak cerita menyanyi senang. Bisa bonar dah dapat datuk. Tak apalah rezeki dia. Saja nak sebut tadi ni cerita benar, kan. Pengakuan Allah lah yang sebenar-benarnya. Ini yang katakan wallahu yashhadu innal munafiqin, kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, membuat pengakuan dusta dan bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang kita risau, yang ni yang kita takut, yang ni kita khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, alamatul munafiq, alamat orang yang munafik salasah, ada 3. Gelap pula. Oh, takut ni tak nampak. Okey, tak apa. Macam wayang kan, wayang dia gelap tengok tu. Alamatul munafiq salasah, ada 3 tanda orang munafik. Kata Nabi, yang pertama, iza haddatsa kadzaba, iza haddasa kadzaba, wa iza ada akhlafa, wa iza tumina khana. 3 tanda tadi Nabi sebut. Hadis tu hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ada satu lagi tanda yang Nabi sebut pada hadis Bukhari, Muslim tak meriwayatkan. Ditambah lagi satu, wa iza khasama fajar. Jadi ada 4 tanda besar. Ada 4 tanda besar. Nabi menyebut orang-orang munafik boleh dikenali. Kita tak boleh tuduh dia ni munafik, dia ni munafik, tak boleh. Kalau boleh pun Nabi je waktu Huzaifah al-Yaman radhiyallahu taala anhu menyerahkan senarai nama list orang-orang munafik, Nabi sebut di atas mimbar 10 orang nama munafik ni, hampa get out, keluar daripada masjid. Seko 10 orang keluar daripada masjid. Sebab mereka tadi ada sifat munafik yang besar. Yang pertama, iza haddasa kadzaba, bila mana bercakap bohong. Cakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Itu yang ringan sikit. Ada yang satu lagi tu berat. Tak apalah, balik kan, pandai-pandailah kita ubah. Nak jadi macam mana, nak jadi lagu mana. Tuan-tuan pun cerdik kan. Kalau tak boleh, suruh anak. Cakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi ... Itu anak-anak tuan-tuan boleh jawab. Tak menceritakan bahawa bercakap bohong ni, yang tu yang dikatakan dusta. Hari ni senang anak-anak kita bercakap bohong dengan mak pak, biasalah. Tipu mak, tipu bapak, biasa. Cakap nak pergi library, dia pergi dating, biasa. Alah, hari ni anak-anak hari ni kacangnya. Mereka boleh tiun mak mereka, mereka boleh tiun pak mereka dengan bohong je. Mak, nak pergi library? Okey, alung belajar elok ya. Allah, sedap nasihat mak. Beri Taman Tasik Shah Alam. Lu makan kacang, makan koci kan. Mula-mula makan sendiri-sendiri. Lepas tu mula bersuap. Bukan ada pun biji koci je, bersuap mu. Lepas tu dia pemain koci. Anak hari ni yang katakan Nabi sebut iza fa'alat ummati 15 khaslatan halal bihalal bala. Maksiat ada 15 perkara, immediate on the spot, boleh turun balak tunai. Di antara 15 itu kita ambil ni, yang dulu ni. Nanti kita tambah-tambah sikit, tengok macam mana mood ceramah malam ni kan. Kita ambil dulu ni, aqa ummahu wa jafa abahu, yang boleh relate, yang boleh dikaitkan dengan anak tadi. Menderhaka kepada ibu dan bapa. Aqa ummahu, derhaka pada mak. Dan yang kedua, wa jafa abahu,
Bila bapa bagi nasihat, mereka keluar, mereka lari daripada rumah. Mereka lari daripada rumah, tuan-tuan. Ni perangai anak di akhir zaman ni macam tu. Tak boleh. Tak boleh lah marah sikit, suara tarik sikit, garang sikit, long. Keluar tak bagi tahu bapa, ayah abah ni, long nak pergi mana ni? Dah mula abah ni tak boleh, senang sikit alung nak keluar je. Kalau pergi mana? Alung pergi library. Kan, cakap tu tegang. Alung pergi library sampai nak keluar tak gigi tuan. Ibu ni tak boleh, senang sikit. Angah nak pergi sana pun tak boleh, nak jumpa kawan ibu pun syak wasangka sangat. Anak pandai main wayang oh. Anak hari ni bukan main wayang tuan-tuan, main Facebook macam-macam, main PAC apa dia, main ni lah smartphone ni kan, komputer. Pandai depa duk main-main dengan mak bapak depa, pandai. Semua ni siapa yang ajar tuan-tuan? Siapa yang ajar? Ini yang kena fikir ni. Yang anak jadi bohong, yang anak kita tak bercakap betul, dia tipu, dia bohong mak bapak hari ni, siapa yang ajar? Bagi saya mudah. Sebab sekolah kebangsaan, sekolah menengah tidak diajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Terang habis. Susah selindung lagi dah tuan-tuan. Punca tidak diajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa yang ada dalam kitab tersebut? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi 4 yang wajib. Siddiq, benar. Siddiq, yang kedua amanah, jujur. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatanah, cerdik. Sebab itulah tuan-tuan, anak-anak kita hari ni boleh cakap bohong, tipu mak bapak, lawan mak bapak, lari rumah. Sebab ni angkara didikan agama tidak sampai kepada jiwa hati lubuk anak kita hari ni. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad disebut, apa Nabi kata? Adibu auladakum bisalasatin khisal. Kamu didik anak kamu 3 perkara ni betul-betul, kata Rasulullah. Yang pertama, hubbi nabiyukum. Bukan takat didik anak mengenali Rasulullah sahaja, belum betul-betul dia hadam. Maknanya nak kena ajar lagi, ajak lagi sampai anak tadi boleh mencintai Nabi kita, Nabi SAW, sampai tahap anak kita mencintai Rasulullah. Yang tu baru selamat tuan-tuan, baru selamat. Yang kedua, wa hubbi nabiyyuk wa hubbi ahlul baitihi. Didik anak bukan takat kenal Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Hasan, Husain, Ali, Zainal Abidin. Bukan takat kenal. Nabi suruh sampai al-hub imalatu qalbun, mesti sampai tahap cenderung berat hati. Maksud kata mereka, si cintaku yang satu, ai impian kan nyata, nikmat yang berbeza, tanpa pengertian, antara kau aku. Yang tu kena tanya ekspedisi tuan-tuan. Cinta duk sedap menyanyi, anak kita siul, bersiul menjadi siulan lagu CINTA. Walhal al-hub imanatu qalbun, kata Imam Al-Ghazali, kecenderungan sesuatu ke arah hati yang menyenangkan dan mendatangkan ketenangan, kata Imam Al-Ghazali. Itu maksud cinta. Ulang sekali lagi, kau tak faham, saya pun tak faham ni. Apa maksud al-hub? Cinta, kata Imam Al-Ghazali, cinta adalah kecenderungan sesuatu ke arah hati yang menyenangkan dan menenangkan. Satu senang, yang kedua tenang. Maka itu adalah definisi cinta dalam Islam. Tapi kalau tidak tenang dan hati dia tak senang, belum cinta
dari sudut Islam itu sampai dalam jiwa anak kita. Setakat dia kenal Muhammad, itu pun kenal nama Mat bin Dolah. Tiap-tiap tahun itulah Mat bin Dolah, Mat bin Dolah. La ilaha illallah. Nak betul-betul mengenali Rasulullah ni tuan-tuan, mesti sekolah rendah, sekolah menengah, khatam kitab Syama'il Muhammadiyah, baru dapat yang Nabi kata tadi. Yang pertama, cinta aku, cinta ahli keluarga. Yang ketiga, habiskan, iaitu watilawatil Quran. Ajar anak baca Quran, bukan takat baca, amal isi kandungan Quran. Kalau itulah yang Nabi sebut, bermakna tuan-tuan, nak menyelamatkan anak kita daripada behavior, akhlak yang sepatutnya akhlak Islam, tapi hari ini dia terkeluar daripada landasan. Sebab kenapa? Environment, suasana di luar cukup dahsyat. Sedangkan saya dah sebut tadi, Nabi wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Asas keselamatan dan perpaduan akhir zaman adalah takwa. Tak usah sembanglah kod mana, carilah petua jalan yang Allah dah beritahu. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada ingatanku, kata Allah, tak ikut sunnah Quran, langsung tak pernah baca, nak amal pun payah, mereka ini, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidup mereka penuh dengan kesempitan, penderitaan. Walaupun ada ulama mufassir menyatakan hidup dalam kubur, itu maksud fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidup dalam kubur. Kubur alam barzakh mereka itu penuh dengan kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, esok di mahsyar mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, azab, tak nampak lagi dah kebenaran. Ayat yang lain Allah kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ambil jalan hidup selain daripada Islam, Allah kata falan yuqbala minhu, tertolak, bukan takat tolak, wa huwa fil akhirah minal khasirin. Besok di akhirat Allah kata mereka daripada kalangan orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ui, banyak tuan-tuan nak menceritakan tentang hari ini. Manusia sudah jauh daripada takwa, jauh daripada Rasulullah. Tu yang anak-anak kita hari ini subur dengan sifat nifak. Yang katakan sifat nifak ni sifat yang Nabi sebut yang ada pada orang munafik. Bercakap bohong, daripada bohong ni lah yang jadi jahat tuan-tuan, yang jadi jahat. Perkara maksiat, perkara mungkar semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Semalam, ni nak cerita ni tuan-tuan, malam tadi. Beza tak? Beza tuan-tuan. Selangor buat betul-betul. Ini di antara kaedah. Tak salah nak sambut hari tahun baru, tak apalah, kita raikanlah, walaupun bukan wajib pun dalam Islam. Tak sambut tahun Masih pun tak berdosa, dan sambut pun bukan ada pahala sunat ke tidak, kecuali kalau kita sambut tadi dengan program agama, kuliah, majlis ilmu, tahlil, doa, baca yasin. Lainlah tuan-tuan. Semalam di Putrajaya konsert apa dia? Konsert apa dia, nama lupa saya tadi, lupa ingat apa dia, Nina. Nak kena tengok dalam ni apa benda kejap. Saya dah tengok dah tadi tu, lupa pula tuan-tuan. Konsert yang dijemput daripada penyanyi undangan dia. Siapa dia? Penyanyi undangan yang kita, yang mungkin tengok di dataran, tak apalah. Saya malam semalam ada forum, habis forum balik awal. Saya nak tengok apa cerita dalam TV. Ini Malam Merdeka ni biasalah tiap-tiap tahun kan. Memang hebat. Penyanyi yang diundang itu Miss Nina. Kok ada yang kenal, kok jadi saudara dia ke? Tak mengaku lah kan? Mengaku.
Allahu Akbar. Pakaian tuan-tuan, macam mana boleh dijemput macam tu untuk nak bagi didikan education pada anak-anak. Semalam saya tengok rata-rata tuan-tuan, tak apalah pergi dataran Shah Alam, saya nak cerita ni sempat nak dekat pukul 12 tu, saya tengok mengucap panjang tuan-tuan, mengucap panjang. Bank yang menaja pula, bank yang menggunakan simbol bank tu adalah binatang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil, unta. Bank yang ada simbol lambang unta, bank mana tuan-tuan? Minta maaf, aku ada yang kerja bank tu, saya tak sebut orang yang kerja, saya nak sebut tokeh dia tuan-tuan. Oi, bangga kita akan buat macam ni juga. Depa taja penyanyi yang macam tu Miss Nino ni tuan-tuan. Bukan takat nampak ketiak. Ish, ya Allah tuan-tuan. Masam tu saya cerita berpeluh. Tapi itulah rasa bangga yang pergi taja tu, bank yang ada binatang ibil, jamal, unta tu tuan-tuan. Saya teringat unta itulah yang menjadi binatang sewaktu Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah di rumah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sudah menunggu dengan unta untuk berhijrah ke Madinah. Yang kata unta tu tuan-tuan, kita patut sanjunglah, ini Rasulullah meraihkan cukup sayang binatang unta. Unta hilang masalah. Bila cium Nabi, bila cium kaki Rasulullah tuan-tuan, dalam erti kata macam bahasa kita kata kalau demam ni, kebuah demam, hilang demam tuan-tuan. Tapi ada bank yang macam tu, dia sanggup taja, tak tahulah stage dia punya stage dia apa, dia pentah. Saya rasa tak kurang daripada 1 juta pentah dia tuan-tuan, dengan lighting, dengan macam-macam lah semalam. Bunga api lagi satu hal, kita duk kaluk lah edar tabung Syria, tabung Palestin, tuan-tuan, sekupang, 2 kupang, sekupang, 2 kupang, RM1, RM2. Depa duk balon bunga api, depa duk balon dengan pi bagi duit pada penyanyi-penyanyi, terlalak, terlolong, terkinja-kinja duk menari, mari berjoget. Semalam dengan Oppa Gangnam Style, diolah jadi Oppa Mbang Style. La haula wala quwata illa billah. Mereka boleh raikan. Saya tak lupa Adibah Nur semalam dengan Faizal Ismail, mereka punya pengacara. Lepas detik 12 malam terus lagu Oppa Gangnam Style tuan-tuan, Korea. Saya bawa balik daripada Korea 2 minggu lepas. Di Korea tak ada, tak tahulah, saya punya pengalaman baru ni lebih kurang 10 hari, tak ada pun lagu Gangnam Style. Korea pun tak nak lagu tu tuan-tuan. Kita pula tak tahulah tuan-tuan, nak tahulah apa nak jadi. Tu yang saya katakan tadi. Anak kita dah baik dah, anak kita potensi bagus dah tuan-tuan, didikan mokpok Quran hadis. Tapi yang teruk ni luaran, environment yang cukup dahsyat. Kita tak boleh kawal dah, luar daripada rumah biar dah alung kangah, babai tata titu titi, tuan. Sayonara, say goodbye. Bila keluar malam tadi, ada yang dah berlaku zina dalam hotel bajet kan. Dalam hotel tak bajet tu saya ceritalah. Tunggu 9 bulan lagi dapat hasil. Tunggu 9 bulan lagi dapat hasil tuan-tuan. Fal'ayazubillah, na'udzubillah min zalik. Kerosakan tadi saya dah sebut dah pada ayat muqaddimah tadi, wala tabghil fasada fil ard. Bukan saya sebut, Allah yang menceritakan tadi sebagai ayat tanzir, peringatan, jangan kamu melakukan kerosakan, kefasadan. Sebab innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah benci, tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Bibit-bibit kerosakan akhlak anak-anak remaja muda-mudi hari ini, di antaranya adanya at-tukhizatul qiyan wal ma'azif. Kata Rasulullah dalam hadis yang saya bacakan tadi, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. 15 perkara maksiat tadi. Aqa ummahu saya sebut, wajafa abahu, yang seterusnya
tukhidatil qiyan wal ma'azif. Bila hari ini akhir zaman diagung, disanjung, dipuja penyanyi penari dan juga muzik-muzik beredar dan berpesta mereka dengan alunan muzik di sana sini. Akhir zaman, tuan-tuan. Ni yang kita nampak, ni yang kita nampak. Walaupun kita katakan bahawa sambutan tahun baru itu satu keseronokan, hiburan. Yes, Islam tak marah pun kita nak berhibur. Ambil nasihat Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Hiburan ni sejak daripada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Suara merdu Nabi Allah Daud. Tengok hiburan, seni suara, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Zikir, wirid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu yang digunakan seni suara hiburan sejak daripada zaman Nabi Daud alaihi salam. Tak ada seorang pun boleh nafi bahawa yang kata hiburan ni tak ada dalam Islam. Dia buta sejarah, dia tak tengok macam mana Allah kurniakan suara yang merdu pada nabinya, pada rasulnya. Tapi digunakan untuk apa dia? Untuk mengingati Allah, semangat untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang kita tengok semalam, Gangnam Style. Tuan-tuan, la ilaha illallah. Penat, tuan-tuan, tengok. Kita pun tengok penat. Mereka pun nari lagi penatnya, mungkinlah. Kita tengok penat. Balik, tuan-tuan, balik daripada semalam, kira Gangnam Style di bilik lah pula. Ish, takkan duduk di situ saja. Ni dah kapul ni. Dah daripada siang tadi telefon, bang. Bang, malam ni I pakai baju yang agak seksi sikit lah, bang. Ni malam ni takut panas ni. Tengok tadi cuaca tak hujan. Siang tadi panas, bang. Ni pun saya pakai bra yang halus, yang lembut bra. Senang ni, bang. Abang nak selup ke, abang nak buat apa ke? Al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Tu, tuan-tuan. Ni lah, tuan-tuan, akhirnya. Jais berapa ramai, Jaib berapa ramai. Cuba tengok keluar surat khabar. Itulah tiap-tiap tahun aktiviti penguatkuasa malam tahun baru mereka buat strategi perancangan serbu mana ni, tempat mana pula kali ni, tempat mana pula kali ni. Satu pihak buat program, satu pihak nahi mungkar, kan? Satu pihak amar mungkar, satu pihak nahi mungkar. Jawapan dia sama juga dengan nahi, tuan-tuan. Mana boleh satu pihak amar mungkar, suruh buat jahat, kemudian at the same time ada pula satu pihak yang nahi mungkar. La ilaha illallah. Adakah di zaman kerajaan Islam Rasulullah Madinah perangai Islam macam ni, tuan-tuan? Tu yang saya ambil balik tadi. Orang munafik, tuan-tuan, iza haddasa kazabah. Bila bercakap bohong, sebab ini adalah amanah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata kepada mereka, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Mereka kata, Tuhan, kalau engkau mahu jadikan manusia sebagai khalifah, pastinya mereka akan buat kerosakan, kemusnahan, pembunuhan, macam-macam jenayah. Kenapa kami yang iman yazid wala yanqus, bertambah tak pernah berkurang, Tuhan? Kenapa kami tak dilantik sebagai khalifah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Sesungguhnya hai malaikat, kami lebih tahu daripada apa yang kamu tak ketahui. Allah tutup, Allah katuk mulut malaikat, tak cakap. Allah dah bagi amanah kepada manusia sebagai khalifah. Inilah yang berlaku di akhir zaman, tuan-tuan. Kuasa yang Allah beri, nampak? Kita sudah mungkir janji. Wa iza ada akhlafa. Yang kedua, sifat munafik, bila mana dia berjanji, mungkir. Bila berjanji, mungkir. Waktu alam roh, Allah sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Siapa Tuhan kamu wahai roh? Qalu, semua berkata bala syahidna, bahkan kaulah wahai Tuhan yang kami saksikan. Tapi bila mana bertemu roh dengan jasad di dunia ni, tuan-tuan, habis, hilang pucik, hilang. Yang saya dah sebutkan tadi, di antaranya rosak behavior, yang katakan akhlak tadi, menuju kehancuran, tuan-tuan. Inilah zaman ni, inilah zaman. Kalau kita tak balik, comeback, tak rujuk balik kepada agama Allah, tak rujuk balik kepada cara Nabi hidup, habis, tuan-tuan, hanyut. Hanyut. Tahun lepas, last year, tahun 2011, anak luar nikah yang lahir, saya dapat ni daripada pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN Putrajaya yang terkini, tuan-tuan, tahun 2011. Dulu saya selalu sebut dah, sebab ini dah sebut di Parlimen. Timbalan, tak silap saya, Timbalan Menteri Pelancongan cakap dalam Parlimen tentang anak luar nikah tahun 2005 hingga tahun 2010 sejumlah 257,000, suku juta lebih. Itu 5 tahun. 5 tahun. Yang terkejut ni, tuan-tuan, 3 minggu yang lepas saya ceramah di Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya. Pegawai memaklumkan, Ustaz tahu tak statistik last year 2011 anak luar nikah itu yang didaftar dengan JPN, anak luar nikah, majoriti Ustaz adalah orang-orang Melayu, Al-Melayuiyah, orang Melayu. Sejumlah 214,000 anak luar nikah yang lahir setahun sahaja tempoh tahun 2011. 214,000. Tak keluar dalam media cetak, tak keluar dalam media elektronik. Elektronik pun tak keluar, cetak pun tak keluar. Sebab angka ni angka yang cukup menakutkan. Jenayah zina dalam Islam disebut jenayah hudud. Zina tu kan, az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan lelaki yang belum kahwin sebat 100 rotan, yang dah kahwin rejam. Farajmun haqqun ala man zana idza kana muhsinan. Penzina yang disebut az-zani muhsan, farajmun haqqun, kata Nabi, rejam itu adalah hak, tidak berdosa dan tidak salah. La yahillu da'im muslim, la yahillu da'imri'im muslim bi ihda salasin, kata Nabi. Halal darah orang Islam dengan 3 keadaan. As-sayyibuz zani, janda yang berzina, termasuklah duda yang berzina, ataupun yang dah kahwin masih lagi ada suami isteri, mereka berzina, rejam tadi Nabi kata sampai mati, dan adalah satu yang hak. Sebab Nabi sebut dah tadi, la yahillu da umri'im muslim illa bi ihda salasin. Halal. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi, bunuh kena bunuh balik, qisas, tak salah bunuh tadi. Yang ketiga, bunuh dia yang mana? Wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, mereka yang keluar daripada Islam, murtad. Man baddala dinahu faqtuluh, bila murtad hukum bunuh. Imam Syafi'i bagi 3 hari tempoh supaya taubat. Kalau tak taubat 3 hari, masih lagi dia pegang kuat, aku ni rasul bagi orang Melayu. Sudah, tuan-tuan, aku ni rasul akhir zaman. Kalau dia tak taubat 3 hari, Haji Kahar tu kira habis potong kaprah, tuan-tuan. Tuh yang duduk di mana Melawati dulu kan, dia dalam penjara. Yang ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 214,000 anak luar nikah tempoh setahun. Produk yang semalam baru buat projek semalam kemarin. Tunggu
9 bulan ni tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Tahun 2012, tahun lepas, dia tengah kira kalkulit, tak sempat nak bagi jumlah dekat saya. Tuan-tuan tengoklah sekali lagi kalau saya datang, saya mari sini ceramah, saya akan umumkan pengumuman, bagi tahu. Kena umum. Tak tahu lah berapa ratus ribu, tak tahu lah. Yang pasti saya yakin bukan lagi kurang, tetapi lagi bertambah tuan-tuan, lagi bertambah. Kalau tahun lepas saja hampir 10 juta anak luar nikah orang Melayu. Tuan-tuan boleh seronok lagi ke dengan hiburan hari ini tuan-tuan? Boleh jawab? Tuan-tuan boleh seronok lagi dengan keadaan hari ini? Betul. Kita tak macam Syria, bergaduh, perang dengan bom, mati. Kita tak macam Ambon, Indonesia dulu. Kita tak macam Palestin, betul. Tetapi nampak Allah turunkan balak kepada orang-orang Melayu hari ini tuan-tuan. Akhlak orang Melayu hari ini dahsyat tuan-tuan. Belum lagi saya sebut cerita-cerita lain. Setiap 10 anak teruna lelaki, 8 tidak ada teruna, tinggal 2 sahaja yang ada teruna. Sebab apa dia? Terlibat dengan zina. 8 anak bujang lelaki, 2 je yang ada teruna. Tak tahu, dia tengok orang perempuan dia jadi lelaki, tak tahu, dia tak ada nafsu lah kot. 2 je, yang lain habis. Al-bantayun wal sapuyun wal licinun, habis tuan-tuan. Selagi ada anak dara, balon. Selagi ada janda, balon. Selagi ada ibu tunggal, jalan. Bukan takat janda, anak dara, bini orang pun tuan-tuan hari ni boleh bertukar dengan laki orang hari ni. Bini orang dengan laki orang pun cukup banyak kes berlaku tuan-tuan, zina di antara suami dengan isteri orang, isteri dengan suami orang pun nak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan balik boleh jawab. Sebelum tidur menung, renung, tenung, renung, menung. Tuh, balik ni, fikir-fikir tuan-tuan, fikir-fikir baik-baik apa nak jadi. Kita merdeka hampir 60 tahun dah, hampir 60 tahun. Cuba fikir tuan-tuan. Bukan takat kita nak laung merdeka. Budak-budak kan merdeka, bukan merdeka, merdeka. Bukan kita nak hanya kibar jalur gemilang dengan sebut merdeka dah. Merdeka dalam Islam linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min juril adyan ila al-adlil Islam. Itu merdeka. Menurut Umar Al-Khattab, yang diutuskan pahlawan yang bernama Rubi'i bin Amir berjumpa dengan Panglima Rostam di Parsi, kami nak merdekakan. Ini maksud merdeka, yang katakan kebebasan, freedom, yang katakan hurriyah. Merdeka dalam Islam keluar daripada pemikiran yang agung sesama manusia, maka fikiran yang telah berubah, yang hijrah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merdeka. Macam adik dia anak Amir kan, tak tahulah kot jemaah di masjid kampung Sungai Udang tak kenal adik dia anak Amir kan. Tak apalah, dulu tak kenal tak apa, sebab dulu dia pelakon seksi. Hari ni kenal lah tuan-tuan kan. Semalam pun dia ada kat dataran Shah Alam kan, adik dia anak Amir, dulu seksi. Bawah sikit daripada Angelina Jolie, Mariah Carey, Jennifer Lopez. Orang perempuan tahulah kot. Bawah sikit daripada Arisha Waria Rai, Priyanka Chopra, Priti Zinta, Kajol, apa benda Bollywood. Bawah sikit daripada Thailand, seksi, Ratu Cantik, Tata Yang. Bawah sikit daripada Indonesia, Meriam Belina, Suzana Nyi Belorong. Bawah sikit daripada yang ada di Malaysia ni banyak lah tuan-tuan, saya sebut lah. Ni nak sebut ni adik dia nak Amir ni dah berhijrah tuan-tuan. Pemikiran dia, yang ni yang kita nak, yang ni yang kita nak encourage, nak pahat dalam hati, dalam jiwa. Dia masuk dalam radio IKIM waktu Ma'al Hijrah baru ni. Saya sempat on the way nak balik rumah lepas ceramah, saya buka radio IKIM. Yalah, berapa ramai yang buka radio IKIM ni tuan-tuan. Penat lah nak sebut, penat lah. Tapi tak apalah kan, kita iklan kempen lah juga. Sebab ramai anak-anak muda dia pun seronok radio Era, sebab ada Johara kan. Kemudian lagu pagi, tengah hari, petang, malam, lagu seronok. Tapi itulah yang kosong.
segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Yang yang ujung tu macam mulut cempesi. Hari-hari tuan-tuan, 00, kosong. Tu yang era tu nak dekat 5 juta dia punya listener, pendengar, rating tuan-tuan. Radio IKIM tak sampai 500,000 yang mendengar daripada kalangan orang Melayu. Sebab kita mengaku Islam Melayu. Adik Diana ditemu bual oleh DJ. Macam mana boleh berubah adik Diana? Cerita mimpi. Dalam mimpi itu macam-macam lah petunjuk begini pengajaran, sedar, insaf, awareness, kesedaran. Okey. Kemudian macam mana sekarang keadaan hidup? Oh Allah, dia punya pengakuan. Dia kata apa dia? Dia kata saya sekarang ni lah buat masa ni, fikiran saya tak pernah tinggal ingatan, tak pernah miss ingatan, tak pernah lupa ingatan. Apa dia? Yang Nabi sebut dalam hadis, Aqyasun nas aksaruhum lil mauti zikra, ulaika humul aqyas. Kata Nabi, orang cerdik siapa dia? Orang yang banyak ingat pada mati. Ingat mati, ingat sakit. Tu wali band. Wali Songo dah tak ada, keluar wali band. Jadilah tuan-tuan. Jadi ada lagi satu kan, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Takut tuan-tuan mati. Siapa yang takut ni? Ungu pun takut mati. Biru ni nak sebut ni tuan-tuan. Dui. Adik Tiana kata apa? Dalam otak dia, dalam kepala otak dia, dia tak pernah miss, tak pernah lupa ingatan tentang kematian. Nampak cara orang yang dah berhijrah, nampak macam mana fikiran orang yang dah berubah tuan-tuan. Jauh 26 tahun belum kahwin, bujang terang-tantang, anak dara lagi. Kita tengok berkenan kan. Ish, lawa adik Diana, berkenan je lah kan. Jangan mengorat tuan-tuan, dah ada yang punya. Tapi kita respect, salute lah. Tabik spring lah tuan-tuan, kita kata tabik spring. Budak 26 tahun dia kata tak boleh. Every moment, setiap detik mesti dia ingat tentang mati. Dia kata dalam hidup jiwa dia, harian, tiap-tiap hari mesti dia ingat pada kematian. Ni baru betul. Ni baru betul tuan-tuan. Sebab orang munafik dia tak ada macam ni. Dia tak ada macam ni. Orang munafik ingatan dia apa dia? Dunia, dana'ah, dunu yang kata Imam An-Nawawi, dana'ah yang dibenci, dunu yang dekat. Sedap pula bau siput tom yam ni, apa benda, goreng telur dadah ke ni. Kok rezeki malam ni, dia mari tengah nak kemuncak. Ni baru nak start, tadi baru mukadimah ni, dia pula bau pula telur dadah pula goreng. Ish, macam nak berhenti pula dah tuan-tuan. Boleh lagi ni? Milan lah. Boleh? Boleh? Sebab tadi mukadimah ni baru nak start. Bau ikan masin pun dia. Tu. Baik. Apa benda tadi dah lupa dah. Orang munafik. Dia tak ada. Cerita tentang mati ni tak ada. Kalau dia ada ingatan kepada kematian, takkan dia nak patah balik dan nak sampai ke Uhud tuan-tuan. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul hasut 300 daripada 1000 tentera Islam. Nabi duduk di depan tuan-tuan. Kita dah 1400 tahun jauh dah tuan-tuan. Ni Rasulullah duduk di depan. Abdullah bin Ubay boleh hasut 300. Jom ke mana? Balik. Buat apa ikut Rasulullah? Mati katak kita. Kalau tak mati cedera parah. Jom balik. Tak ada pasal. Jom balik. Tuan-tuan, nampak? Hati orang munafik macam itu yang disebut tadi. Yang kita dah baca tadi dah. Baqarah ada, Al-Munafiqun ada. Teruk tuan-tuan. Bila mana orang-orang munafik di akhir zaman ni semakin ramai, Islam ni susah. Islam ni susah nak ditegakkan. Bukan tak boleh, tapi susah. Memerlukan betul-betul perjuangan, pengorbanan yang cukup kental. Kita nak jadi balik macam mana Sumayyah binti Khayyat yang sanggup ditusuk tombak oleh Abdullah bin Umayyah. Sri Kandi syahid, wanita yang pertama syuhada Mekah.
apabila diseksa oleh majikan supaya apa dia? Cabut iman, terkeluar daripada dadanya takwa. Nahi. Tak sekali-kali. Sebab Nabi dah beritahu kepada Abu Talib sewaktu Abu Talib datang berjumpa Nabi Muhammad, ya Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka dah tak boleh buat apa dengan engkau. Mereka kata hang ni kira macam rebus tak empuk, jenis taklut. Rebus tak empuk ni macam tak makan saman. Itulah Muhammad degil macam tu bahasa mereka, kata kepada Nabi. Jadi mereka gunakan akulah interperson, orang perantaraan. Kok boleh bagi nasihat pada engkau wahai Rasulullah Muhammad, supaya apa dia? Tinggalkan kerja Islam, kerja dakwah yang Allah perintah. Tuan-tuan sekalian, ni yang katakan mahal. Kita nak jadi macam ni balik, kita nak jadi macam ni balik. Nabi terus bersumpah, wallahi ya ammi, law wada'u syamsi fil yamini wal qamara fil yasari ala an atraka hadha amra ma taraktuhu hatta yazharullahu aw ahlaka duna. Kalaulah mereka orang-orang musyrikin Quraisy paksa aku supaya aku tinggalkan Islam, supaya aku letak jawatan sebagai as a messenger, sebagai rasul. Nabi buat analogi, perumpamaan. Tak apa, kalau mereka boleh ambil matahari tu, Nabi punya perumpamaan yang cukup tinggi, memang takkan boleh punya, tuan-tuan. Tak apalah kalau mereka nak juga, mereka boleh pi ambil matahari, letak di atas tangan kananku. Dan kalau mereka boleh pi ambil, kalau boleh ambil Neil Armstrong pun baru boleh sampai ke bulan. Neil Armstrong mati dah pun kan 2 tahun lepas, tak silap. Kalau dia penak juga paksa aku ambil bulan, letak di atas tangan kiriku, ala an atraka hadza amra, untuk menamatkan riwayat hidup aku sebagai seorang rasul. Nabi kata ma taraktuhu, nahi. Nabi kata dah, tak akan aku serahkan diri aku, tak akan aku cabut iman dan takwa aku, kata Rasulullah. Nampak macam mana orang punya perjuangan, tuan-tuan. Saya 3 hari baru ni di Kedah program sama dengan Datuk Dr. Harundin, ceramah, tuan-tuan, semarak Islam negeri Kedah. Oh, tengok macam mana semangat Datuk Dr. Harundin, tuan-tuan. 6 kali jantung bypass, tuan-tuan. Bedah jantung ni, badan dah tak jadi badan lah kalau orang yang biasa, tuan-tuan. Dr. AJN kata 3 kali je, masuk kali keempat habis. Tapi Allah takdirkan ulama kita, tokoh agama yang cukup masyhur, Profesor Datuk Dr. Harundin, bekas pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bukan takat degree, bukan takat masters, bukan takat master degree je di Azhar. Dia punya PhD, tuan-tuan, bidang-bidang ijazah kedoktoran di Al-Azhar di Universiti, tuan-tuan. Azhar Universiti. Perjuangan Datuk Harundin macam mana, tuan-tuan? Sempat saya dapat peluk tangan dia, tuan-tuan. Pegang kuat, Datuk Harundin pegang kuat. Allah, terasa macam adik dengan abang. Saya Halimdin, tu abang Harundin, tuan-tuan. Cuma lain mak tu je lah kan. Tu kebetulan nama sama, Din kan. Duk orang ingatkan saya adik Harundin. Tak, boleh lah kalau nak bubuh pun tak apalah, sebab Din ni kira agama belaka kan. Bubuh lah. Semangat ni, tuan-tuan, tengok. Boleh lagi bercakap, boleh lagi menyebarkan ilmu agama. Ui. Dia kata jangan biarkan Islam diperintah, usahalah sampai Islam yang memerintah. Tuan-tuan boleh catat, tuan-tuan, kata-kata hikmah Datuk Dr. Harundin. Saya tak lupa tu. Baru ni di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz, Kedah. Datuk Harundin, lepas saya ceramah, Datuk Harundin ceramah. Jangan biarkan Islam diperintah, tetapi biarlah Islam yang memerintah sebagai usaha perjuangan. Macam tadi Sumayyah binti Khayyat, Bilal bin Rabah, dan juga yang lain-lainnya yang berjuang di Mekah pada waktu itu sebelum hijrah ke Madinah. Macam mana perjuangan ni yang kita perlu balik, tuan-tuan. Semangat perjuangan Nabi nak kena ada balik macam perjuangan di Mekah Al-Mukarramah. Tak boleh main-main, tuan-tuan. Saya tak tahulah, kalau ada hari ni ibu-ibu kata agama ni kira tak penting, tak apalah kan. Kok kalau ada mak bapak kata agama ni tak ada masalah kot,
Besok 60 tahun so pandai lah mereka ni belajar agama. La ilaha illallah. 60 tahun. Saya masuk Radio Hot FM soal jawab agama. Tahulah macam mana pula Radio Hot FM. Mereka boleh buka ruang soal jawab agama 1 jam. Tahun lepas saya dipanggil untuk bicara bab korban. Tahun ni bab puasa. Sehari sebelum puasa barulah tahun ni punya puasa. Hari Jumaat puasa, hari Sabtu. Jadi masuk lah. Pendengar pertama telefon dalam Radio Hot FM tu. Hot FM ni anak-anak muda lah, 18 hingga 35. DJ Farah Fauzana, DJ AG Faizal Ismail yang semalam jadi pengacara di ambang tahun baru 2013 kan di Putrajaya. Soalan yang pertama, Ustaz, besok puasa, saya umur 24 tahun, perempuan, saya baru kahwin. Dia perempuan, dia baru kahwin. Dia cerita, besok puasa Ustaz, malam Ustaz, malam kalau saya setubuh dengan suami saya Ustaz, puasa saya batal tak? La ilaha illallah tuan-tuan. Tahun 2012 ada tahun 2012 ni, tahun 2012 ni ada soalan tanya boleh tak setubuh pada malam hari. Allah. Adik kalau tak boleh malam, adik bukan adik yang menggelupur, saya lagi kuat menggelupur, saya kata. Kalau malam tak boleh, bukan adik yang Parkinson, saya lagi Parkinson menggeletar. Boleh tahan ke tuan-tuan 24 jam? Sentuh bini tidak. Ialah umur 70 nak 80, masuk 80, tak ada apa dah. Maknya, ayahnya, abahnya kan, sampai dekat tangga pun main batuk berdehem je. Tak ada apa lah tuan-tuan. Ni macam saya ni, below 40 years old, bawah 40 ni, umur saya baru 38 years old, 38, muda lagi tuan-tuan, muda lagi, belum 40. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Tuan-tuan pun sama lah, banyak umur bawah-bawah 40 nampak ni kan. Tak boleh, mana boleh sehari semalam 70, 80 tak apa, masuk-masuk tak ada apa. Duk berdehem-dehem, kemudian dia lalat, halau lalat, syuh, push. Kalau ada nyamuk tepuk gitu kan, nyamuk. Kita ni yang muda. Sebab itu saya selalu sebut isteri ni banyak pengorbanannya, banyak pengorbanan. Isteri ni, perempuan ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan marah depa. Yang muda, yang tua pun jangan. Yang tua lagi lah kena ingat jasa isteri kita. Betul. Oi, teruk tuan-tuan, orang rumah kita teruk. Pengorbanan depa, tengok macam mana teruk. Depa lah yang longgok kain nak basuh. Dulu mana ada washing machine? Dulu mana ada washing machine? Tak ada. Mesin basuh mana ada zaman dulu, zaman Saloma, zaman Normadiah dulu kan. Mana ada. Zaman Latifah Umar, mana ada zaman tu. Main beruih tepi sungai Perak, tak kira lah sungai Pahang. Lepas depa rendam, apa dia lepas depa longgok kain, rendam kain. Lepas rendam kain, basuh kain. Ikut turutan. Lepas basuh kain, perah kain. Lepas perah kain, jemur kain. Lepas jemur kain, angkat kain. Lepas angkat kain, lipat kain. Lepas lipat kain, gosok kain. Akhirnya malam orang perempuan selak kain. Tu tuan-tuan, tu kalau tak faham lagi tak tahu tu. Penat kerja orang perempuan tuan-tuan, jangan main. Kita al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Tu yang katakan tu. Nak beritahu tuan-tuan, sian orang perempuan tu yang katakan adik 24 tahun tadi. Adik, saya kata malam tak ada masalah, balun tak ada masalah. Yang tak boleh siang, doa tu. Barulah saya faham. Allah, 24 tahun tak tahu takrif puasa apa dia. Yang kedua, soalan telefon Ustaz, kentut batal tak puasa Ustaz? La ilaha illallah tuan-tuan, kentut batal tak puasa? Kami 4 orang dalam konti Radio Hot FM bergelak nak pecah perut. Adik, kalau kentut batal, berak lagi batal. Jangan main. Kentut angin, berak, tai, kencing batal lah. Ya ke? Sampai nak berjuang untuk keluar daripada kejahilan. Tak bermaya hari ni anak-anak muda kita syabab. Mesejnya hari ni anak muda tidak berminat dengan ilmu agama. Ingat, ini di antara 6
nak suburnya penyakit munafik, fazadahumullahu marada. Ayat yang dibacakan tadi, Allah tambah lagi penyakit ke dalam hati mereka, kata Tuhan, sampai dia gelap, dah tak nampak kebenaran. Selalu habis daripada kuliah, ustaz berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tu yang kita minta, tunjukkan kalau benda tu betul, betul. Tunjukkan kalau benda tu tak betul, tak betul. Kalau yang betul, jadikan kami sebagai ikutan. Kalau tak betul, jauhkan kami daripada ikutan. Senang tuan-tuan. Kita hari ini bergelumang hari ini dengan kejahilan. Sebab tadi munafik sifat dah menebal. Bukan takat cakap bohong, bukan takat bila mana berjanji memungkiri, bukan takat wa iza tumina khana. Tu pun ada satu nak sebut, berhenti satang amanah. Baru-baru ni ada satu sahabat beritahu, dia kontraktor PA system. Terkejut dia, dapatlah kontrak pasang PA system di masjid. Tiba-tiba ada salah seorang AJK masjid minta duit mais cawan. Lah, bukan kopi Redix mais cawan tu. Takat nak sekampit, bagilah Redix mais cawan, tak ada masalah. Dia minta, ustaz dekat saya duit ni, money, duit rasuah, sebagai balasan bagi projek pasang PA system. Subhanallah. Hari ni tuan-tuan, yang katakan amanah, kita dengar khianat amanah ni, orang yang bekerja ada jawatan, kemudian dia orang besar, orang yang ada kuat kuasa, yang kita selalu duk sebut tu lah. Sekarang ni sampai yang nak rasuah ni di mana ni? Orang yang berada di masjid. Nampak akibat tidak melihat, tidak meneliti. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Orang yang memakmurkan masjid, sama ada kita yang mengimarahkan, termasuklah yang nak mentadbir masjid. Mesti ciri mereka yang nak mentadbir masjid orang yang beriman. Yang kedua, semayang. Yang ketiga, zakat bayar. Yang keempat, mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. 4 ciri yang nak mengurus, yang nak mentadbirkan masjid, mesti ada tuan-tuan. Jangan bagi pada orang lain. Kalau bagi jenis yang tadi, kutu garhak ni tuan-tuan, yang bagi pada malaun jadi pegawai masjid, habis al-harru wal biru wal kalam al-kalibut summal mangkuk wal hayyun. Ni habis haru biru kelang kabut mangkuk ayun jadi tuan-tuan masjid tu. Tengoklah tuan-tuan, masjid dipegang oleh orang yang bukan hak. Habis tuan-tuan, habis. Ada satu masjid 400,000 duit disimpan, sebab dia seronok tengok akaun 400,000 angka. Yang kedua, 400,000 tadi dicampur duit masjid dengan duit anak yatim. Siapa yang ajar macam tu tuan-tuan? Satu tabung masuk duit masjid, satu tabung itu juga dimasukkan duit anak yatim. Tiba-tiba kita buat satu program bagi jemaah makan. Orang niat sedekah untuk anak yatim, kita pergi bantai al-bantayun wal safuyun wal makanun wal licinun. Tuan-tuan jawab esok di akhirat. Nah ni nak bagi tahu. InsyaAllah bukan di sini, di Zimbabwe, di Uganda ni tuan-tuan. InsyaAllah ni kira okey. Jauh cerita jauh ni tuan-tuan. Ni saya tak heranlah kalau kita dengar pakaian beruniform ni yang kita kata tak apalah tu depa. Mudah-mudahan depa dah bertaubat. Ni sampai dalam masjid pun minta. Apa maksud corruption? Bribery and corruption. Dalam kamus Concise Law Dictionary BG Oxford, dia kata apa dia? Corruption, rasuah apa dia? Disebut giving or offering any reward to any person to influence his conduct. Yang katakan tadi, memberi ataupun menawarkan apa-apa habuan kepada seseorang individu, tujuan mempengaruhi mereka supaya mengambil tindakan secara langsung ataupun tidak. Termasuklah dalam bahasa kita, bila mana bagi satu projek kita nak balasan, itu kepentingan
kepentingan, interest. Yang tu tuan-tuan, definisi rasuah. Kalau dah sampai peringkat masjid pun ada orang rasuah, habislah tuan-tuan. Saat kebinasaan kita tak lama lagi tuan-tuan. Saat kehancuran tak lama lagi. Yang keempat yang Nabi kata tadi adalah hadis Bukhari sahaja yang meriwayat. Wa iza khasama fajar, bila mana berlakunya pertelingkahan, adalah yang jadi fayastun, batu api. Adalah yang menyucuk dan adalah yang menyemarakkan lagi. Yang ni. Cuba kita tengok satu-satu, every single. Adakah kita tergolong daripada sifat munafik yang Nabi sebutkan tadi, yang Nabi sebut? Kalau ada tuan-tuan, cepat-cepat kita hindar. Cepat-cepat kita hindari, sebab kita takut daripada munafik sifat ni. Ulama kata munafik sifat ni munafik asghar. Dia boleh pergi, dia boleh jadi munafik akidah. Munafik akidah ni munafik akbar, munafik besar. Kalau munafik besar ni semacam Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan kecil tuan-tuan, besar. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul bertindak membina masjid. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'min. At-Taubah ayat 107 Allah sebut masjid dirar. Ayat 108 At-Taubah Allah kata la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tak jauh dengan masjid Dirar, masjid Quba yang Nabi bina atas dasar takwa. Yang itulah yang Allah iktiraf min awali yaumin, sejak daripada hari pertama dibina, didirikan, ahaqqu an taquma fihi, yang layak berada di dalam masjid itu, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, mereka lelaki yang nak membersihkan jiwa dan hati mereka. Mana ada orang munafik nak membersihkan jiwa mereka tuan-tuan? Bertambah-tambah kotor dan penyakit yang Allah sebutkan tadi. Allah perintahkan Muhammad, kamu roboh masjid Dirar. Jibril turun sewaktu Nabi daripada Tabuk nak ke Yasrib, on the way untuk merasmikan masjid Dirar. Sebab Abdullah bin Ubay jemput Nabi menjadi perasmi masjid yang dibina, yang mereka kata untuk tujuan meraihkan orang fakir dan miskin dan para du'afa. Pandai mereka tipu tuan-tuan. Allah lebih tahu. Allah turunkan Jibril, kau beritahu pada Muhammad, berhenti, stop, jangan teruskan ke masjid Dirar, dan jadikan tapak masjid dah diroboh, buatlah tapak pelupusan sampah, pembuangan sampah. Tu yang katakan masjid Dirar. Munafik ni munafik akbar, munafik akbar. Mereka buat masjid bukan nak imarah, bukan nak bersihkan diri, bukan nak cuci jiwa, tapi untuk menyaingi, nak jawatan, tetapi tak mengimarahkan masjid. Esok di akhirat mahsyar Allah akan soal, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat termasuklah jawatan yang dipegang, jawatan yang disandang tuan-tuan. Kalau tidak berperanan, tidak bertanggungjawab, esok akhirat azab tuan-tuan, azab. Itu yang Allah peringatkan pada orang munafik. Jangan nak jawatan, jangan nak satu kedudukan supaya orang kata, oh, aku ni ketua masjid, aku ni pengurusi masjid, aku ni pengurusi segala pengurusi. Jangan. Sampai besok akhirat apa nak jawab? Allah kata, hang bukan pengurusi JKKK itu, bukan pengurusi jawatan kuasa keselamatan kampung. Hang betul-betul jadi pengurusi JKK, pengurusi jawatan kuasa keras kepala. Tuan, nak jawab apa tuan-tuan? Semua dia nak, jawatan ketua kampung dia nak, ketua amil dia nak, pengurusi masjid dia nak, pengurusi rela, semua. Pengurusi bertindak banjir ke apa benda lagi, la ilaha illallah. Semua dia nak. Pengurusi projek lagi dia nak lah kan. Esok akhirat berat tak? Berat. Sebab ni orang munafik nakkan jawatan, nakkan nama. Akhirnya saya ringkaskan riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ja'a ibnuhu Abdullah bin Ubay bin Salul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Kata Ibnu Umar, waktu itu mati, meninggal Abdullah bin Ubay. Nampak tuan-tuan?
bohong ke hang, dusta ke hang, akhirnya mati juga. Tak usah. Fir'aun pun mati, Namrud pun mati, tuan-tuan. Umat Nabi Nuh berapa tahun, hampir 1000 tahun pun habis tenggelam banjir. Jangan sombong. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Ini kan bunyi dandut situ. Akhirnya kembali kepadanya. Deng 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 deng. Tu yang percuma. Lebih tuan-tuan kena bayar. Tu biasalah konsert. Ustaz pun nak hidup juga, cari makan, tuan. Nak beritahu tuan-tuan, jangan sombong. Akhirnya kembali kepada Allah. Mati Abdullah bin Ubay, anak dia Abdullah. Kebetulan nama sama dengan pak. Jumpa Rasulullah, anak tak munafik, bapak munafik. Apa dia minta? Summa sa'alahu fasa'alahu ayyu'tiyahu qamisah. Muhammad, boleh tak engkau berikan kepada aku kain baju qamis yang hang pakai tu, wahai Muhammad? Apa tujuan? Yukafinu fihi abahu, untuk aku bawa balik, kemudian nak kafankan jenazah, nak balut bapak aku yang dah jadi mayat, yang dah jadi jenazah, mati dah. Apa jawab Nabi agak-agak, tuan-tuan? Qala na'am fa'atahu. Nabi kata okey. Nabi pun bagi baju dengan harapan dosa kot-kot lah. Sebab Nabi ni, apa yang ada pada badan dia semua berkat. Batang tubuh Nabi, rambut Nabi, semua. Celak Nabi, apa lagi? Bulu, rambut, uban, apa dia kalau ada ubannya, kemudian janggut, semua ni berkat. Air liur kahak Nabi, semua duk menadah. Kalau Nabi berceramah, tuan-tuan, menyampaikan kuliah majlis ilmu, semua duk rapat ni, semua duk rapat. Macam nak panjat belakang Nabi, tuan-tuan. Kan, semua duk tadah. Kita macam tu lah kan, kuliah mana ada kitab nganga belaka kan. Kalau dekat tak apa, ni kadang 4 batu jauh, tuan-tuan. La ilaha illallah. Kan? Nabi bila bagi kuliah ni semua rapat ni. Sebab apa dia? Tempias air liur Nabi semua nak menganga berkat. Peluh Nabi ni belum sempat kering di badan, semua dah sapu dah. Ada yang terbang, cara terbang macam Apek Khairul Fahmi tu kan, goalkeeper tu. Ada yang jadi macam Bruce Grobbler, goalkeeper Liverpool. Itu cerita di England pula. Mereka dan terbang. Mereka nak peluh Nabi. Riwayat menyebut air kencing Nabi pun mereka cari, tuan-tuan. Air kencing pun berkat. Itu Nabi. Ustaz Halim bin, jangan, tuan-tuan, lari orang kan, cerita Nabi, Rasul. Ni baju ni kalau dapat dikafankan, harapan Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, hopefully, mudah-mudahan pak aku punya dosa diampun oleh Allah. Nakkan berkat, tak apalah walaupun dah mati. Okey, Nabi bagi. Dah dikafankan, datang semula, summa sa'alahu an yusalla alaihi ya Muhammad. Boleh tak engkau solatkan jenazah ke atas pak aku ni, Abdullah bin Ubay, yang dah mati, dah aku kafankan. Jawapan Nabi, tuan-tuan, qala na'am. Ya, Nabi kata, aku akan datang untuk sembahyangkan jenazah. Faqama li yusalli alaihi. Nabi pun pergi sembahyang. Pergilah rumah Abdullah dan terus sembahyang. 4 kali takbir kan. Habis je sembahyang, dah berdoa semua apa dia. Kemudian faqama Umar fa akhadha bi saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Umar Al-Khattab di sisi Nabi tadi bangun, kemudian macam tarik rentak baju Nabi, protes, bantah. Ya Muhammad, qad naha rabbuka an tusalla alaihi. Bukankah Allah melarang kita sembahyangkan, doakan jenazah orang yang macam ni, ya Muhammad? Umar tak tahu lagi cerita yang sebenar. Umar tengok Nabi sembahyang macam tu, Umar bantah. Tak bolehlah Muhammad, dia ni orang macam ni, bukan kita tak kenal, dia ni kita kenal. Batang hidung dia pun kita tahu dah macam mana jenis orang ni. Macam itulah Umar cukup marah. Nabi kata, lepas Umar, lepas kain aku ni, baju aku ni lepas. Rasulullah explain, terangkan kepada Umar, innama khayyarani Allah. Umar, sesungguhnya Allah bagi khiyar, option, pilihan. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 80, istaghfir lahum
aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirullahu lahum. Kata Allah, berdasarkan ayat ini Allah kata, engkau minta ampun ke, engkau tak minta ampun ke, ataupun minta sungguh-sungguh 70 marrah 70 kali istighfar tadi, minta keampunan dosa munafik ni diampunkan. Allah mengakhiri falan yaghfirullahu lahum, lan tu abadah, selama-lamanya aku takkan ampunkan dosa. Jenis munafik ni munafik akbar, bukan takat dia punya sifat, tetapi sampai akidah. Dan golongan munafik akbar ni di level sama dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ni nak bagi faham betul-betul malam ni, tuan-tuan. Sebab kita tengok macam-macam hari ni di media arus perdana tulis macam-macam tentang iman, tentang kufur. Kita nak betul-betul farqun, beza. Kita dapat pilih, kita dapat tahu, dan kita dapat learning. Kita nak tafahum, betul-betul faham apa maksud iman, apa maksud kufur, dan apa maksud munafik. Kalaulah Abdullah bin Ubay ni disifatkan macam orang kafir sebab dia berpura-pura dengan Islam, dia tidak serius, main-main dengan Islam. Maka bila mana Allah kata macam tu, tapi Nabi masih lagi memilih untuk menyembahyangkan, memilih untuk doakan atas jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi seorang sympathizer, orang yang mudah simpati. Nabi doa, Nabi sembahyang. Baru mak faham, baru mak tahu. Nampak Islam ni dia kena penjelasan. Jangan tuduh menuduh. Jangan tuduh kata orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tak, Islam dia ada hujah. Kena hujah, kita kena hujah. Explain betul-betul, describe, perincikan apa dia masalah, how to overcome that problem. Macam mana nak selesaikan masalah pergaduhan, pertelingkahan orang Melayu dengan orang Melayu di akhir-akhir ini, tuan-tuan. Nak kena sit down together, nak kena sit down. Ulama-ulama ramai, bukan seorang, ulama ramai. Jadi inilah bila mana Nabi beritahu, baru faham. Dan Nabi pun nak usung jenazah sampai dikebumikan. Sebab Nabi dah sebut dalam kitab Al-Quran, dah sebut apa dia dalam kitab hadis pun ada menyebut tentang kematian kan. Cuma Nabi menerangkan secara detail macam mana kita nak berhadapan, beradab dengan kematian. Kita nak beradab dengan kematian. Satu orang Yahudi mati, sedang Nabi berbual dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi berdiri. Tadi duduk, tiba-tiba berdiri. Sahabat kata, ya Muhammad, yang hang berdiri itu wahai Muhammad, sebab apa dia? Kalau hang kamu menghormati jenazah yang lalu itu adalah Yahudi. Nabi kata, betul, dia adalah Yahudi dan dia adalah manusia. Nabi hormat, tuan-tuan, walaupun Yahudi, Nabi bangun hormat. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-7, Abwabul Janais, bab kematian. Hadis Nabi banyak menceritakan tentang macam-macam. Bab majaa fi iyadatil marid, macam-macam. Sebelum mati cerita tentang sakit. Bab yang telah datang ia pada menyatakan, iaitu kelebihan orang yang menziarah orang yang sakit. Sebelum mati cerita sakit dulu. Pun Nabi cerita tentang adab. Mati pun Nabi menceritakan macam mana adab. Bila kamu pergi ziarah kematian, maka kamu dapat pahala 1 qirat. Nabi kata 1 qirat, Nabi jelas dalam hadis, ialah sebesar bukit Uhud. Dan kamu usung jenazah sampai dikebumikan, maka kamu dapat 2 qirat. Kamu dapat 2 qirat, 2 saiz bukit Uhud. Pahala tu boleh dilihat macam tu lah. Tu yang kita kena pergi tu, tuan-tuan, sampai ke kubur. Tuan-tuan pun rajin kan tengok tanah kubur. Pelakon Nasir Bilal Khan, orang perempuan, tak tahulah orang perempuan di sini insya-Allah kot. Sebab hari ni macam-macam drama Korea. Tuan-tuan, tu pun lemah perut juga. Tak habis-habis drama Korea, tuan-tuan. Sampai kuliah muslimat pukul 3 petang pun tinggal tu. Kuliah maghrib tinggal ni sebab nak tengok ni ending drama Korea ni ustaz ni. Sikit 2 hari lagi ni ustaz ni. Lepas tu kami mari kok sempat datang malaikat maut, marrabuka Korea lah tuan-tuan dalam tu, tuan-tuan. Tu ni tanah kubur ni, tuan-tuan tengok. Kan baru ni Nasir Bilal Khan berhadapan dengan Egalak mati dalam drama tu lah. Dia lakon watak apa dia, bomoh sesat ke apa dia. Bila mati tu berasap habis.
dah kafan dah, berasap. Duk pakat tutup mulut ni, busuk bau. Mungkin dia nak bagi pengajaran balasan bila mana beramal dengan amalan sesat. Bomoh songsang, dia boleh bayar pada dia, kemudian tebus dosa macam padri. Oh, yang tu Nasibillah Khan ni bagi nasihat dah, dia tak nak dengar. Jadi dah kafan, nak masuk dalam kubur, mereka tadi nak dapat pahala 2 qirat lah. Pengajaran kan, cerita tanah kubur tu. Dah masuk dah, papan sekeping dah katum, tiba-tiba mayat keluar lah, macam David Copperfield, macam magic pula dah. Mayat dah masuk, dah tutup papan sekeping, tiba-tiba terkeluar mayat tu. Wih, terkejut. Kemudian jenazah tadi berasap sekali lagi. Dah pakat tutup, mereka nak lari, mayat boleh keluar berasap balik. Sudah. Apa kata Nasibillah Khan? Bertenang semua. Tu suara Nasibillah Khan tu pun dah macam kubur. Bertenang semua, ini takdir daripada Allah. Mereka pakat nak lari dah tuan kan, nak calik bawah dah langkah 1000. Dia boleh bertenang tu. Yang ni tanah kubur, sampai ke kubur dapat pahala 2 qirat. Rasulullah sebut dalam hadis, Nabi nak pergi sampai ke bumi mayat Abdullah bin Ubay, Allah jadikan sebagainya asbabun nuzul, turun ayat, selang 4 ayat daripada 80 hingga 84 surah yang sama At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Mulai saat ini kata Allah, jangan lagi sembahyang jenazah ke atas munafik akidah, munafik akbar. La tusalli ala ahadin minhum. Minhum, tengok balik tafsir, daripada kalangan mereka. Siapa mereka? Antara gerombolan yang katakan golongan kumpulan munafik akbar Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalaulah zaman Nabi hidup ada orang macam ni Nabi dah tinggal 1400 tahun tuan-tuan, takkan tak ada macam Abdullah bin Ubay. Ni yang saya mengajak tuan-tuan berfikir. Kita tak tuduh, kita jangan tuduh, kita fikir. Takkanlah zaman Nabi 1400 tahun yang lampau Abdullah bin Ubay ada, takkan hari ni Nabi tak ada. Kita boleh kata, mana ada dah ustaz macam Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kira semua ni kira okey, okey. Peace ni, aman belaka. Boleh kita cakap macam tu ke tuan-tuan? 1400 tahun dah ada, takkan law ni tak wujud? Cuba bayangkan, Allah larang Nabi jangan semayang lagi dah. Yang kedua, wala taqum ala qabrihi, jangan pi duduk berdiri sekalipun dekat kubur orang munafik akbar, tujuan doa bagi penghormatan dan seumpama dah. Allah kata jangan tahlil talqin jangan. Macam mana nak buat tuan-tuan? Cuma berani tak berani je kita nak buang Sungai Kelang tuan-tuan, nak campak Sungai Kelang. Tu je nak cerita dia. Cuma berani tak berani je. Ustaz bunyi lain macam, tak semacam aja. Allah sebut semacam je. Cuma kita hari ni suasana yang berada di keliling kita cukup tidak mengizinkan kita nak melaksanakan perintah Allah. Itu je tuan-tuan. Benda ni berlaku, tak usah ceritalah, tak usah sembang lah. Berlaku. Sebiji bola Stadium Bukit Jalil, 5,700 buah masjid, 19,000 surau di seluruh negara. Waktu Malaysia lawan Thailand, Piala Suzuki ke Yamaha ke Kawasaki Honda ke, saya pun lupa dah baru ni. Bayangkan satu Malaysia, One Malaysia, hampir 6,000 buah masjid, surau hampir 20,000 buah masjid. Mana orang tuan-tuan, mana orang? Boleh dikira, boleh dibilang. Malam tu saya forum perdana Ma'al Hijrah di Masjid Bandar Baru Ampang. On the way, saya duduk di Nun Putra Haik Subang Jaya, ikut Kesas Highway. Waktu tu hujan punya lebat, mereka sanggup meredah hujan tuan-tuan, parking tepi highway Kesas, semata-mata berjalan kaki nak pergi Stadium Bukit Jalil tuan-tuan. Semayang maghrib entah ke mana, isyak entah ke mana. Tu saya sembang lah tuan-tuan. Hari ni jangan duk cakap besar. Ustaz, mana ada orang munafik akbar? Sorry to say bro. Kalau tak faham lagi, sorry to say bro. Tu tuan-tuan, jangan. Tengok One Malaysia, satu Malaysia dengan bola. Tok Imam pun minat, Bilal pun minat tuan-tuan. Ada ustaz pun minat tu. La ilaha illallah, Syekh Mardud betul. Sampai tak semayang, sampai tak berkuliah, sampai tak ceramah ni. Bola punya pasal, bola sebiji bola.
habis melantun di stadium Bukit Jalil tuan-tuan. Seri ke apa saya pun tak ambil tahu sangat seri kot kan. Bukan anti bola. Sekolah dulu main bola. Weh, yang main pemain bola peringkat sekolah lah tuan-tuan, bukan peringkat negeri. Kira okey lah, tak adalah buta sampai tak kerti bola tu apa dia. Rugby pun saya main tuan-tuan. Rugby kita tahulah scrum kan, line up, bola bujur tu kira mainan saya dulu. Tapi bila dah jadi ustaz ni, kira stop lah tuan-tuan kan. Takkan nak start balik. Oh, kaut lah ni. Nak kata tak ada ke hari ni tuan-tuan, jangan cakap munafik akbar, na'udzubillah min zalik. Kerana itulah kita minta lindung kepada Allah. Sampai Nabi kata bal antum yauma izin kasirun walakinnakum ghusaun ka usais saili. Hampa banyak jumlah bilangan orang Islam, tetapi kualiti macam buih yang timbul pada waktu banjir. Allahu akbar. Tu yang kita mudah-mudahan mintalah kepada Allah, lindungi ya Allah kami daripada kesesatan, jalan kebinasaan di akhir zaman. Jauhkanlah kami wahai Tuhan daripada fitnah-fitnah dunia dan juga akhirnya fitnah kubur. Minta kepada Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampai kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan terubat dan terawatlah penyakit hati kita yang kosong, insya-Allah. Mudah-mudahan malam ini tahun baru, barangkali ikut malam yang pertama ikut kuliah yang dirasmikan oleh Al-Fadil Ustaz Halimdin tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati majlis tahun baru kita, rasmi kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan keampunan daripadanya. Setakat tu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan saya nak ulang, dulu saya ada bawa jualan CD bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyah, 4 CD 1 set RM60. Saya ada lagi, siapa yang berhajat boleh kot. Dulu tak sempat nak beli, ada saya bawa yang dekat kereta saya 1 set RM60. Yang baik datang daripada Allah, dan yang salah dan silap itu merupakan kelemahan diri saya. Yang pedih telinga, padan muka. Itu padan muka dunia tak apa, jangan padan muka di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika minal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq wa sum'ati war riya' wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min ghalbatid dain wa qahri rijal. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.